The first time kalau korang tengok design dia, korang akan remind yourself design dia almost similar dengan one of the phone flagship yang ada kat luar sana. Nak rasa macam ala-ala telefon flagship tapi bajet tak cukup. So, aku ada solusi. Ini Infinix Smart 20, one of the handphone yang agak berpatutan. Dalam masa sama, kalau korang nak buat macam day to day punya kerja, no problem. Sebelum aku review, aku nak buat unboxing dulu, nak tengok apa yang akan ada kat dalam. So, basically, ini Infinix Smart 20. Macam ni bentuk dia. Korang boleh tengok color dia. Ini kotak dia. Okey, kat dalam ada NFC yang penting. Lepas tu ada 120Hz screen refresh rate. Basically, agak overkill untuk harga yang korang bayar. At the same time juga dia ada MediaTek Helio G81 Ultimate and 5200 mAh battery. Basically aku baca je spek kat belakang ni and aku akan buat full review after all. So, macam ni the phone. Buka, korang akan dapat the phone itself. Tak nak tunjuk phone dulu. Kat dalam korang akan dapat everything yang essential. Power socket, USB Type-C, a bunch of manual, and yang paling penting, free casing. Cantik kan? So korang tengok design dia, macam telefon flagship kan? Macam flagship kan? So this is it. This is the phone Infinix Smart 20. Cantik. And this is it. The first time kalau korang tengok design dia, korang akan remind yourself design dia almost similar dengan one of the phone flagship yang ada kat luar sana. Macam ni keadaan tepi dia, atas dia, nampak tak? Bawah dia, and ada headphone jack yang pasti. So, mari kita pasang dengan casing pula. Kita tengok macam mana rupa dia bentuk. Cantik macam ni. So, aku suka sangat dengan kali ni punya casing. Dia ada macam pattern kat sini so that korang boleh dapat like lebih grip. Menarik tak design ni? Macam biasa, stay tune untuk next video untuk aku buat review penuh. Macam